Assalamualaikum, bersama lagi dalam YouTube channel Zam 90 RTC. Okey, hari ni aku menggunakan mod pure video daripada Insta360 S5 dan aku meletakkan S5 aku di belakang spoiler motor Honda Ranger skuter 160 aku. Wow, banyaknya budak-budak motor ni. Tuan nak pergi mana semua ni? Apa lah yang kau buat malam-malam dekat highway lekas ni? Ya, balik. Okey, so ni adalah view daripada Insta360 S5 yang aku gunakan. Kalau aku buat motovlog pun aku kadang-kadang ada gunakan action cam ni. Insta360 ni kalau korang nak beli, aku akan letakkan link dia dekat description. Harga tak adalah mahal. So hari ni aku nak cuba mod pure video pada waktu malam, sebab ada yang kata mod pure video dia sangat jelas dan kualiti sangat baik. So hari ni aku naik motosikal dan aku follow kakak aku sebab dia nak test motor dia untuk jalan jauh, sebab motor dia ni tak pernah jalan jauh kan. So itulah ada kakak aku. Kita akan pergi ke area Mantin. So korang saksikanlah video aku ni, dan korang boleh komen, boleh like, boleh subscribe YouTube aku, dan bagilah apa-apa komen yang baik-baik, yang positif saja, jangan bagi yang negatif, sebab positif tu lebih baik daripada negatif. Okay geng, so kalau korang tengok view dia macam ok tak, ada punya cahaya lampu, cahaya waktu malam dia. Sebab dekat highway lekas ni dia kadang-kadang dia macam ada lampu, kadang-kadang tak ada lampu. Tengok kadang tapi sebenarnya mod daripada Insta360 S5 aku ni aku rasa better aku, tak ada apa-apa masalah. Sebabnya kalau korang tengok dia punya warna dia waktu malam lagi clear je. So kalau korang yang pakai Insta360 S5 tu, kalau korang tengah nak buat video atau konten waktu malam, korang pakai mod pure video. So yang ni mod pure video ni aku pakai 5.7K 30 fps. Sebab kalau mod pure video ni dia tak ada 8K, dia ada 5K 5.7K. So macam kan, kalau korang rasa gambar atau video dia tak berapa dah jelas, korang boleh komen lah. Tapi bagi aku tengok macam jelas sih, memang mantap geng. Kalau korang buat video motovlog waktu malam pun clear habis, tak ada apa-apa masalah. Apatah lagi kalau korang buat konten berjalan ke, berjogging ke, apa-apa ke kan, waktu malam ni tempat yang tak berapa nak ada cahaya tu, dia boleh capture cahaya dengan bagus. Sebabnya aku dah cuba kat 2-3 kali. So kali ni aku nak buat video dan aku nak masukkan dalam YouTube aku. Yang lagi best ni Insta360 S5 ni, walaupun kau buat kamera tu, kau edit kau pusing-pusing pun, dia punya cahaya tu tetap mantap. Tetap clear, tetap orang cakap apa, memancun lah. Tak ada apa-apa yang tak best lah tentang Insta360 S5 ni. So kepada korang yang ada S4 tu, boleh je bertukar kepada S5 ni, sebab harga tak adalah mahal mana pun. Kalau korang kumpul duit, korang ada niat untuk beli, mesti boleh beli je. Korang tengok tu, aku bawa laju macam mana pun dia tetap maintain. Mustang ke, Mustang. InsyaAllah dia rezeki nanti kita boleh pakai sports car pula. Sekarang ni kita pakai je lah motor kan. Motor tu pun orang cakap dah rezeki daripada Allah, kita dapat yang laju dekat ke bawah. Korang tengok tu, kalau korang pakai S5 ni, memang momen-momen korang buat vlog, motovlog memang best. Sebab korang boleh tengok 360 darjah 360 darjah kan. Memang solo kalau korang buat konten apa-apa saja. Korang tengok ni, aku buat konten macam ni pun kan, memang lawa pun korang boleh tengok aku shoot apa-apa yang ada kat di sekeliling aku boleh dapat. Memang seronok lah, memang berpuas hati. Kalau ikutkan kawasan ni, dia sebenarnya gelap sikit tau, tapi aku pakai mod pure video ni, dia punya capture tu jadi cantik. Jadi tak apa-apa gelap. So aku berpuas hati. Kalau korang macam mana pula? Kalau korang berpuas hati dengan mod pure video,
daripada Insta360 X5, korang patut beli, korang patut cuba kan action cam ni. Kalau ikutkan harga dia tak sampai 3k lah, dalam 2000 lebih macam tu lah. Geng-geng naked ke chopper tu laju now bawanya. Tapi rasa macam berpuas hati jugalah kalau korang nak beli motor ataupun nak buat konten ni kan motovlog. Korang nampak tak tadi aku dapat capture geng-geng Kawasaki yang tengah berlumba tu. Macam itu yang bestnya. Dan itulah sebabnya kenapa sekarang ni kamera ni ramai yang guna kan. Sangat berpuas hati, tak rugi kalau korang beli. Lagi satu, orang kata lagi satu, kalau korang beli action cam ni, korang pakai motor besar-besar, lagi shock je buat video. Kepada geng-geng motor besar tu, korang buatlah video-video macam ni kan. Laju laju macam ni. Dia baik tak mod video bagi aku memang puas hati geng. Baik suku, memang puas hati geng kalau pakai mod video ni geng. Tak menyesal geng. Geng, apa kata korang support YouTube channel aku ni, korang subscribe geng, betul, like, komen geng. Sebab aku nak kejar 10k subscriber sekarang geng. Janganlah kedekut sangat tekan butang subscribe tu. Itu kan percuma geng. Tak salah pun kalau korang tekan butang subscribe. Mana tahu nanti kalau ada video-video lain korang boleh tengok ke, support ke. Lagipun aku dah lama tak buat video, tapi sekarang ni aku nak buat video balik sebabnya aku nak kumpul duit. Ok geng, kat belakang aku ada motor, korang tengok ni, aku capture dia. Nampak tak tu? Aku boleh capture geng, best 360 darjah aku boleh capture apa yang aku nak. Tak keseronok ni kalau buat video macam ni, atau vlog ke, korang buat konten biasa ke, apa benda konten korang nak buat, memang lawa geng. Tengok kerja aku kan best. Main kiri kanan depan belakang. Ok, ni dah sampai ke Pekan Manting. Waktu dia aku sampai kat sini, kawasan ni gelap sikit ni. Cahaya lampu dia sebenarnya tak adalah terang mana kan, tapi korang tengok macam mana dia capture aku punya quality video dia. S5 memang padu geng. Waktu malam pun padu geng. Aku tak ada edit apa-apa pun. Ini memang color original daripada X5. Macam cantik kan. Korang kalau nak buat konten tak payah malu geng, jalan terus sikit. Tengok waktu malam dia, walaupun gelap macam tadi pun, dia boleh capture dengan video yang lebih baik, video yang lebih baik. Ok, aku rasa sampai kat sini dia video aku. Korang tolonglah support video aku, tekan butang like, komen, subscribe. Jangan kedekut sangat geng. Ok geng, kita layan video ni sampai habis. Lagi berapa minit, lepas tu korang jangan skip iklan. Macam tu lagi, untuk support aku jangan skip iklan. Kalau nak bagi super 10 pun boleh geng. Ok geng, assalamualaikum, bye bye.